baguslah bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan besar. Benda ni memang bagus kalau kawan-kawan saya join. Dia dapat teknik menjawab. Teknik menjawab, teknik berfikir yang lebih higher level lah. Apa yang saya dapat pada hari ini belajar, berfikir, berinspirasikan Al-Quran. Dia macam efektif lah benda ni sebab instead of kita hafal benda, baik kita fahamkan. Inilah saya missing sama ni. Dia kaedah kita keluarkan soalan-soalan dia. Macam pertemuan yang cikgu buat tadi, dia kaitkan jadi masalah dia, lepas tu buat lagi kenapa. Kita kena detailkan semua benda tu dan pecahkan bagi kita senang faham, baru kita senang ingat. Yang paling penting lah, saya belajar teknik baru. Teknik ni dia ajar saya bertanya tau, dia macam rangsangkan otak saya lagi. Kalau baca tu tanya kenapa, siapa, di mana, fungsi. Saya rasa juga orang yang banyak bertanya. So, bila kita buat mind map tu, kan kita macam letak soalan. So, macam kita inspired by Al-Quran lah. So, kita dapat pahala. Dia mengajarkan kita untuk teknik-teknik untuk senang hafal. Macam subjek-subjek susah nak hafal, macam bio, sejarah, fizik dan kimia semua.